Breaking news! Dengar macam tak betul, dengar macam mengarut, tapi guys, Mo Salah bakal meninggalkan Liverpool. Korang mungkin tak percaya, sebenarnya semalam selepas satu lagi keputusan mengecewakan daripada Liverpool, kali ini seri dengan Leeds, Mo Salah ada jawab interview dan dalam interview tersebut ada beberapa benda yang tak sedap untuk didengar. Jom kita sembang sikit pasal Mo Salah dan juga game Liverpool dengan Leeds semalam. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. Semalam sebelum minit 70, aku sebenarnya dah terlelap lah. Sebab waktu aku nak tidur tu, aku nampak Liverpool dah leading 2-0. Dua-dua gol daripada Hugo Ekitike. Aku rasa ini mungkin minggu yang menggembirakan lah untuk fan-fan Liverpool. Sebab kelab-kelab lain drop points macam Arsenal, Chelsea kan. Kali bangun-bangun tidur tengok, seri. 3 sama. Sepatutnya bila dah leading 2-0 dekat minit 70, Liverpool kenalah manage the game. Tapi sekali lagi Konate buat mistake. Konate memberikan hadiah sepakan penalti kepada Leeds dan memberikan momentum lah Leeds untuk comeback dalam game. Dalam game lawan Leeds ni, Isak tak start tapi Ekitike start dan berjaya menjaringkan 2 gol. Ini sama macam apa yang aku cakap dalam segmen berbulu dengan Burn. Aku kata perpindahan Isak ke Liverpool ni adalah kesilapan terbesar untuk Liverpool. Patutnya awal-awal season tu dah nampak Ekitike ni perform. Buat apa kau nak habiskan duit cari lagi striker? Sepatutnya kau habiskan duit, belilah macam Mark Guehi kan, belilah defender sebab defend kau memang barai. Tapi kau ikutkan emosi, kau layankan sangat Isak ni, kau pun beli dia masuk and ruin everything for Liverpool. Ruin the balance, ruin the chemistry, even daripada kemasukan dia tu lah, berderet Liverpool kalah. Itu cerita pasal Isak. At least Isak masuk sebagai bench. Ni, legend Liverpool, Mo Salah. 3 game dah ni duduk dekat bench and kali ni tak masuk langsung. Sebagai substitute pun tak masuk. Untuk gol ketiga sebenarnya Liverpool leading dulu leading lagi sekali 3-2 dan ni Mamat ni tak silap aku beberapa hari lepas dia skor lawan Chelsea. Kali ni dia skor lagi tak nakar pada minit 96, meranapkan impian Liverpool untuk collect points pada weekend ni. Okay, so lepas habis game, kita dapat satu interview lah daripada Mo Salah. Mo Salah cakap hubungan dia dengan Arne Slot dah tak ada weh. Dah retak seretak-retaknya. Sebelum ni okay, I had a good relationship with him. But now, I don't think so. Okay, lepas tu Mo Salah bukan setakat salahkan Slot, dia salahkan juga board. Okay, sebab yelah dia dah start 3 game berturut-turut. Dia kata, kenapa aku tak start? Kenapa? Padahal aku dah bagi macam-macam untuk Liverpool. Aku dah perform every season. Okay, itu dia punya alasan lah. Tapi kalau aku nak backup Slot, season ni kau tak perform kot. Takkanlah kau tak perform pun kau kena main sebabkan season lepas kau perform. Betul tak? Okay, tapi untuk Mo Salah faham lah. Of course lah, sebagai football player, dia nak bermain bola, dia nak main untuk Liverpool kan. Tapi bila duduk dekat bench 3 game berturut-turut, siapa je tak geram kan. Mo Salah juga bagi hint yang dia nak family dia datang Anfield for the last time before dia pergi AFCON. Okay, boleh jadi guys yang lepas AFCON Mo Salah tak kembali dah untuk Liverpool. Mungkin pergi ke kelab Arab Saudi ke apa ke. So fan-fan Liverpool, korang komen sikit pendapat korang pasal situasi Mo Salah ni. Dan macam biasa, yang nak support Wibro, tekan butang follow.